Sana sikit. La ilaha illallah. Nanti. Ah. Merah. Coba merah. Woi. Luka pula dah. Merah. Woi. Alhamdulillah kita ada dekat sini kawan-kawan. Kalau tak pasal rokok ni, mampu kena ketik dulu je. Kena telan ni hidup. Kawan-kawan. Alhamdulillah. Kita dalam kandang. Sarudin tak balik ni. Banyak lagi tak balik ni. Yang besar-besar macam ni tak balik ni. Tak Ponto Liza ni. Macam ni. Tak ada banyak ni. Ni dah ibu ni. Kenapa? Anak baik? Baik mana baik? Jangan buat. Relax, santai. Macam mana perasaan anda telah makan kicap tadi? Okay. Are you okay? Okay, alright. It's okay, alright lah. Kau masuk kandang. Yang satu lagi muka kau macam kau mana? Tu. Tu. Muka tu, nampak tu? Muka putih tu. Ni lembu di sini tu. Yang ada segitiga atas dahi tu pun lembu sini juga. Semua hak bangsa macam ni, dogol bangsa ni, semua lembu di sini aku yang beli bawa balik. Yang ni bangsa mak aku. Kalau bangsa yang aku beli dogol macam tu, dia ada gintik-gintik kepala dia, titik-titik ni. Ada 3, 4, 5 ketui, 6 ketui dah kepala. Tak ada semua. Aku pelik juga dengan kehidupan dia orang ni.